Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar. Hari ini 3 hari bulan Disember 2025, jam tepat 5.10 petang, berada di Kuala Lumpur dengan mangsa bernama Murgaya. Bapa Murgaya Analaki Nadesan berumur 54 tahun. Beliau sekarang dalam kedudukan ketara kerana telah hilang 98,300 terhadap satu penganiayaan, satu manipulasi, satu penipuan dilakukan oleh seorang individu yang ada nama di atas dengan gambar di atas, ya. Dia master scam. Dia sudah tipu dia punya duit. Macam mana dia kata dia akan melabur dalam MBI mobil. Dikatakan satu company diwujudkan. So syarikat tu MBI, Mobility Beyond Imagination. Kononnya kalau melabur dapat berjuta. Sekarang masuk apa pun tak dapat, kena jilat jari juga dia. So sekarang apa yang kita rasa ialah sungguh kesian tengok Mr. Murgaya, 54 tahun, seorang buruh. Di mana ada satu sindiket ni orang. Orang ini nama Kalidasan daripada Ipoh. Dia telah berleluasa dalam TikTok. Dia menjalankan kelas motivasi di mana dalam TikTok semua boleh tengok. Isu dia sekarang, kalau syarikat MLM menipu dia, tak apa kita terima. Buat satu report polis terhadap syarikat MLM, dia wujud tak wujud atau sudah tutup, itu biar polis siasat. Tapi dalam hal ni, ya, dia masukkan duit semua. Dia kata, warga ada? Warga syarah. 22,500 unit. Satu unit dia kata 22,500. Tuan-tuan akan tanyalah mana dia dapat duit. So dia jual dia punya emas, dia punya isteri dah meninggal, ada emas-emas kan. Orang India you tahu kan ada emas, rantai-rantai itu semua. Dia jual rantai-rantai emas, anak-anak semua dia emas tu dia jual. Bila dapat duit dia pergi melabur. Dia melabur, dia bukan masuk dalam syarikat MLM, MBI mobil, dia tak masuk. Dia masuk dalam akaun Mr. Master Scam ni, Mr. Kalidasan daripada Ipoh. Tadi saya dah bercakap dengan dia, macam mana you nak settle dengan dia. Kesianlah dia. Dia seorang buruh, ada 3 anak perempuan, isteri sudah meninggal. Sekarang anak satu yang nak berkahwin umur 27. Tak ada duit nak kahwin. Anak dia pula tanya macam mana bapa nak arrange untuk saya punya perkahwinan. Dia tak ada duit. So kesanilah dia. So orang ini Kalidasan, tengok 3 kali dia bayar 22,500 dalam akaun Kalidasan. Kalidasan diadakan satu syarikat menamakan MFC Rich Work. Tengok kita dedakkan dalam umum sebab kita dapati banyaklah syarikat-syarikat yang diwujudkan. Ada syarikat-syarikat akan keluarkan agreement, buat perjanjian. Kononnya meminta mangsa tanda tangani, masukkan duit dalam syarikat itu, mereka melabur. Itu satu scam. Lepas tu dalam pulangan zero, tak dapat apa. Ini pula dia percaya kepada orang ini, dapat nampak dia sami-sami dia tak apa. Entah tak? Tengok ada sami-sami, siwa semua ada. So dia terlalu sangat, cakap pun slow, steady, gentle dia cakap. Sampai dia bawa dia orang pergi Thailand. Satu bas pergi bawa Thailand. Dia cakap ini tempat semua kita nak beli. So you melabur lah. Bos kita ada seorang siapa nama Cina tu? Kediku. Kediku. Dia tak pernah tengah Kediku. Dia cakap sajalah Kediku. So dia masuk duit lah. Dalam tahun 2015 sampai 2016 dia masuk ancuran-ancuran. Pinjam sana, duit yang dia ada, barangan kemas dia jual. Ambil duit itu dia masuk. Lepas tu bila dia tanya, orang itu dah tutup phone, hilangkan diri. Dia hilang diri ya. Lepas berapa lama dia datang balik? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Dia orang tak dapat kontak dia. Baru 5 bulan ini dia orang tengok dia sekarang muncul dalam TikTok jadi Sami motivasi. Ini baru-baru dia orang perangai, jangan busukkan nama betul punya Sami lah. Kita ada agama. Sama-sama ada agama, manusia sama-sama agama. Ada apa agama pun tak kira. Tapi dia membusukkan nama agama Hindu. Dia berpakaikan, dia kata motivasi, gunakan siwa. Lepas tu dia kata dia orang arif, halim kononnya. Tapi dia tipu orang ini.
So bila tadi dia datang jumpa saya call dekat Kalidasan sebab dia call semua dah block. Banyak jadi mangsa tau, bukan satu dua, ini baru satu, ada banyak mangsa. Satu orang kalau 100,000, tengoklah satu bas diambil. Dia mentakap lagi dekat mana? Dia tipu? Tipu lagi dekat Pahang dekat mana lah? Pahang, mentakap je. Mentakap sajalah. Berapa orang agak-agak? Mentakap 2 million. 2 million lah dia. Ada siapa lagi nama you nak pakai? Venkatesh ke siapa tu? Wiswa, Paramak Ruang, Wiswa tu Wiswa penuh nama? Wiswanathan ke apa? Suanadan. Wiswanathan, itu pun tak pastilah. Gambar dia ada? Ada. Ada? Okey. Ada seorang nama Wiswa dari Mentekap jadi ejen kepada Kalidasan. Ha? Ini ya. Ha. Ini jadi ejen kepada Kalidasan, kutip duit bagi dekat dia. Tapi orang ini dia pakai nama MBI Mobility Beyond Imagination Mobile. Dia masukkan duit dalam akaun dia. Kalidasan. Dia masuk. So saya kata, tadi bila bercakap dengan dia dalam phone, saya cakap, you cuba selesai dengan orang inilah, kesanilah, kesihanilah. Dia ada anak, 3 orang perempuan. 1 masih belajar. Ada lagi 2. 1 dah kahwin, yang 1 nak kahwin, umur 27 tahun. You secara ansuran pun boleh bayar. Dia masih angkuh. Dia kata, dia pun sedia buat report polis, semua. Dalam hal ni, kita dah buat satu report polis. Biar polis selesai, siasat dengan telus dan dalamannya. Sebab saya percaya banyak yang jadi mangsa kepada scam master ini. Banyak yang melabur. Kita tengok dalam negara kita, baru-baru ini kita tengok banyak di kalangan orang India mangsa kepada sami-sami. Hari itu ada satu orang mari, dia kata lebih kurang 11 juta. 11 juta dia hilang. Toke bas dia hilang. Ini pula dia percaya kepada Sami yang tak wujud. Dia kata wujud, dia percaya. Ini pula dia orang buruh. Kerja di Mentakap, sebuah syarikat kayu balak kan? Kayu balak dia kerja. Gaji pun dia kata tak sampai 2,000. Tapi oleh kerana terpedaya, percaya sangat kepada orang ini, dia ambil duit, dia labur. So kita Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara memohon jasa baik orang ramai yang tahu mana dia, sila hubungi kita lah melalui nombor kita 011 211 31488. Mungkin kita boleh bantu dia macam mana dah dapatkan duit pulangan balik yang dia melabur. So kita harap report polis yang dibuat, polis akan siasat dengan penuh, dan dalam masa 2 minggu kita akan serahkan satu memorandum kepada Ketua Polis Negara. Selepas kita dapati lebih ramai lagi, saya percaya orang akan tampil. Dia dapat, kita kumpulkan, kita serah kepada IGP dan juga kepada Peguam Negara supaya mereka bertindak di bawah lunas undang-undang yang termaktub dalam negara kita. Tengok gambar kita dah serlahkan, paparkan gambar tu. Kalau you nak jadi mangsa, janganlah jadi mangsa. Kalau nak melabur, pergi cari bank yang bertauliah. Amanah ada, banyak bank ada buat melaburan, share semua ada kan. So you melabur sana. Jangan percaya, khususnya orang India lah, jangan percaya kepada sami-sami yang berpoya-poya penipu jadi sami-sami. Jangan percaya. Ada satu sindiket sami datang daripada India. Dia nak jadi Pak Nujum. Itu pun tipu juga. Jangan percaya. You percaya kepada diri sendiri sudah cukup. Percaya kepada Tuhan sudah cukup. Percaya kepada diri sendiri. Kalau nak melabur, Malaysia kita ada undang-undang, ada banyak bank, ada pergi melabur. Kenapakah soal dia macam ni? Kalau memang itu syarikat MLM, kenapakah Kalidasan Scam Master ni tak ambil duit itu melabur dalam syarikat punya akaun? Dia, oleh kerana dia percaya, dia ambil duit itu masuk dalam akaun dia. Semua dia ada, hitam putih semua dia ada. Kita serahkan kepada polis. Okey, baik. Terima kasih.